Jujur, anda pun rasa macam ni? Kita tengok kebun jiran, pokok tomato mereka melentur berat, menanggung hasil buah yang melimpah ruah. Kemudian kita alih pandang ke batas kita dan rasa nak menangis. Kenapa ada orang cucuk batang kayu pun boleh hidup subur, tapi kita benih mahal grade A pun yang keluar cuma 3 pucuk layu. Hari ini kita takkan berbangga dengan kejayaan. Hari ini kita akan buat sesuatu yang lebih berguna tapi agak menyakitkan. Kita akan bongkar rahsia. Saya dah keluarkan semula diary kebun saya musim lepas, tiup habuknya, dan saya bersedia untuk menganalisis setiap kesilapan yang merugikan saya berkilo-kilo hasil tanaman. Anda akan tahu di mana sebenarnya anda kehilangan sayur-sayuran anda tanpa anda sedari pun. Mungkin perbualan jujur ini boleh menyelamatkan musim tanaman anda yang seterusnya daripada bencana. Sedia untuk belajar dari kesilapan orang lain supaya anda tak buat kesilapan yang sama. Kita mula. Kita terus terang. Selalunya di internet, kita cuma nampak gambar yang sempurna. Ciri berkilat, kubis besar macam bola sepak dan tiada langsung rumput liar. Tapi di sebalik tabir, ada peluh, sakit belakang dan yang paling penting, kekecewaan. Saya dah buat pemerhatian di kebun saya bertahun-tahun. Ia cuma buku nota biasa, tempat saya catat tarikh tanam, cuaca, baja yang digunakan dan rawatan. Dan bila saya baca semula catatan untuk tahun ini, saya terus pegang kepala. Ia adalah kronologi malapetaka yang dijangka. Saya nampak corak dalam tindakan saya yang memang sah menjamin kegagalan. Dan paling sedih, banyak perkara ni saya buat dengan niat yang baik, kononnya untuk memberikan yang terbaik. Sekarang kita akan bedah 20 perkara dalam senarai dosa saya. Ini bukan kuliah daripada pakar agronomi universiti. Ini pengakuan ikhlas daripada pengusaha kebun yang akhirnya sedar di mana dia tersilap langkah. Kita mulakan cerita ni dari awal-awal lagi, masa tanah masih bersalji, tapi semangat nak menanam dah membuak-buak. Kesilapan pertama dan mungkin yang paling parah ialah sikap tamak haloba masa beli benih. Cuba bayangkan diri kita kat pusat nursery masa musim sejuk. Mata dah bersinar-sinar, tengok sayur-sayuran impian dilukis atas paket dan kita pun borong semua benda. Saya beli berpuluh-puluh jenis varieti baharu yang eksotik, langsung tak fikir sama ada ia sesuai ke tak dengan iklim dan jenis tanah saya. Saya terpengaruh dengan gambar-gambar yang cantik dan janji-janji tuai ultra awal yang tertulis pada bungkusan. Akhirnya, separuh daripada benih eksotik tu tak tumbuh langsung. Separuh lagi pula asyik sakit sepanjang musim panas. Sebab tetamu dari selatan ni tak tahan dengan perubahan suhu mendadak tempat kita. Kita selalu lupa pada varieti tempatan, jenis klasik yang dah terbukti boleh bagi hasil, tapi kita sibuk mengejar benda yang tak pasti. Itu adalah kesilapan nombor 1. Membeli ikut perasaan, bukannya guna akal. Perangkap kedua yang saya terjerumus tanpa fikir panjang. Ia berkenaan dengan jadual semaian anak pokok. Saya sangka kalau saya tanam cili dan terung pada bulan Februari, saya boleh dapat hasil tuaian seawal bulan Mei. Betapa silapnya saya. Anak benih yang disemai terlalu awal, bila tiba masa untuk dipindahkan ke tanah, dah jadi lembik, dah terlebih matang, dengan batang yang kurus dan memanjang, akar dah sesak dalam pasu semaian tu. Pokok tu dah mula uzur sebelum sempat dia lihat batas tanaman yang sebenar. Bukannya terus membesar selepas dipindahkan, pokok-pokok ni ambil masa 2 minggu untuk sakit dan cuba bertahan hidup. Jiran saya yang menyemai benih sebulan lebih lewat dari saya
mendapat anak pokok yang sangat tegap dan padat, mereka dengan pantasnya memintas dan mengatasi pokok-pokok saya yang lembik tu awal tak semestinya yang terbaik. Pokok sepatutnya berada pada tahap terbaik bila tiba masa untuk ditanam, bukannya dah nak bersara. Meskipun anak benih itu kelihatan sihat, kesilapan ketiga sudah menanti saya, iaitu penyediaan medium semayan. Saya ambil keputusan untuk berjimat, jadi saya gunakan tanah dari kebun dan hanya campurkannya dengan sedikit peat moss yang dibeli. Saya ingat apabila saya biarkan ia beku di balkoni, itu sudah memadai untuk membunuh kuman. Ternyata tidak. Bersama tanah kebun itu, saya telah membawa masuk spora kulat kaki hitam dumping off dan mungkin juga larva perosak ke dalam rumah. Akibatnya, anak-anak benih yang baru tumbuh mula tumbang satu persatu. Pemandangan itu sungguh menyayat hati. Berjimat pada medium semayan yang berkualiti dan dinyah kuman steril untuk permulaan adalah umpama menembak kaki sendiri. Tumbuhan kecil memerlukan keadaan steril dan keseimbangan nutrien yang sempurna, bukan tanah liat berpasir yang penuh bakteria dari luar. Kini saya faham medium semayan sama ada perlu dibeli daripada pengeluar yang sangat dipercayai atau disediakan sendiri, tetapi mesti melalui proses rawatan haba yang ketat. Tiba masa untuk bawa semua harta saya ni ke kebun. Saya buat kesilapan yang keempat. Saya abaikan proses penyesuaian atau pengerasan anak pokok. Saya fikir, kalau cuaca dah panas, boleh terus letak kotak-kotak anak pokok ni bawah matahari. Hasilnya, daun-daun tu dah melecur dan terbakar menjelang petang hari pertama lagi. Anak-anak pokok yang cuma tenggok cahaya lembut daripada lampu tumbuh atau cermin tingkap memang tiada perlindungan langsung daripada sinaran UV yang keras. Ia terus terbakar jadi putih dan mengering. Pokok-pokok ni dapat tekanan yang sangat besar, terbantut tumbesaran dan terpaksa guna tenaga untuk pulihkan daun hijau, bukannya untuk kuatkan akar. Sepatutnya saya kenalkan dia kepada matahari dan angin secara beransur-ansur, 15 minit, setengah jam dan tambah tempoh masa tu setiap hari. Ketergesaan saya ini telah menyebabkan saya kerugian 2 minggu pertumbuhan. Baiklah, kita dah sampai ke kebun. Kesilapan kelima, kita tak ambil peduli pasal pH tanah. Bertahun-tahun saya tabur abu kayu sebab semua orang kata abu ni banyak khasiat. Saya anggap ia sebagai baja serbaguna, tapi saya tak pernah pun periksa paras pH tanah saya. Rupanya, tanah saya memang dah sedia beralkali dan dengan abu yang saya tabur tu, saya dah tukarkannya jadi konkrit keras. Tempat mikronutrien tersekat dan tak dapat diserap oleh akar tanaman. Pokok jadi kebulur. Padahal, tanah tu penuh dengan nutrien. Mereka tak boleh makan nutrien tu sebab tindak balas kimia yang salah. Daun jadi kuning. Saya ingat kekurangan nitrogen. Jadi saya siram baja urea. Padahal masalahnya ialah saya dah kacau bilaukan keseimbangan tanah tu. Nak beli alat ujian pH, ujian litmus. Yang paling ringkas tu murah sangat. Tapi benda nilah yang boleh selamatkan keseluruhan keadaan. Keenam dalam dari kesilapan saya adalah menanam terlalu padat. Sifat tamak saya sekali lagi membawa masalah. Saya cuba sumbat seberapa banyak pokok yang mungkin dalam satu batas. Saya fikir biar sempit sikit janji muat. Rupa-rupanya jangkaan saya salah sama sekali. Bila dah padat, pokok-pokok mula bersaing untuk mendapatkan cahaya dan air. Pokok-pokok itu mula memanjang dan saling menaungi antara satu sama lain. Tapi yang paling teruk ialah kurangnya pengudaraan. Hutan pokok yang rimbun ini, udara lembap
terperangkap dengan sempurna, menjadikannya syurga bagi penyakit kulat. Penyakit kulat Phytophthora pula menyambutnya dengan penuh gembira. Jika tertulis pada pek benih bahawa jaraknya adalah 50 cm, maka kita perlu ikut 50 bukan 30. Tanam sedikit pokok, tetapi setiap satu menghasilkan satu baldi hasil. Daripada tanam 100 pokok, tetapi setiap satunya hanya menghasilkan sebiji 2 tomato. Kesilapan yang ketujuh berkait rapat dengan cara saya menyiram. Dalam isu penyiraman ini, saya selalu melakukan kesilapan yang ekstrim. Mulanya, saya menyiram dengan sangat kerap, tetapi hanya sedikit, sekadar membasahkan lapisan atas tanah sahaja. Saya menyangka saya sedang menjaga tumbuhan itu dengan baik. Sebenarnya, saya telah melatih akar-akar pokok itu untuk kekal berada di permukaan. Akar tidak cuba menembusi jauh ke dalam untuk mencari air. Jadi, apabila musim cuaca panas terik melanda pada bulan Julai dan saya tertinggal satu hari penyiraman, semua akar permukaan tadi cepat kering menyebabkan tumbuhan itu terus layu dan tunduk. Penyiraman sepatutnya dilakukan secara jarang-jarang, tetapi mesti dilakukan dengan banyak, cukup untuk membasahkan tanah sedalam mata penyodok. Tumbuhan perlu memanjangkan akarnya ke bawah ke lapisan tanah yang lebih sejuk. Inilah yang menjadikannya tahan lasak dan kuat. Saya untuk menjaga mereka dengan menyiram menggunakan penyiram setiap petang sebenarnya telah membuatkan mereka menjadi manja dan lemah. Kesilapan saya yang ke-8 berkait dengan suhu air. Di kebun saya ada telaga bor. Semasa hari panas, untuk menjimatkan masa, saya akan terus sahaja campak hos ke atas batas tanaman. Yang sejuk membeku yang datang terus dari perut bumi adalah kejutan besar bagi akar pokok. Bayangkan, dalam cuaca 40 darjah Celsius, tiba-tiba anda disiram dengan air sejuk beku. Akar timun akan berhenti berfungsi kerana stres tersebut. Mereka mula mereput menyebabkan penyakit reput akar. Akibatnya, timun jadi pahit dan putik-putik buah gugur. Saya malas nak tadah air dalam tong dan tunggu air itu suam di bawah matahari. Kemalasan inilah yang merugikan saya separuh daripada hasil tuaian timun. Tumbuhan sukakan air yang suam dan yang sudah ditadah. Ini adalah peraturan asas yang tidak boleh dilanggar, terutamanya bagi tanaman dari keluarga labu. Kesilapan nombor 9 adalah mengenai sungkupan atau mulching. Lebih tepat lagi, sama ada kita tak buat langsung atau kita buat dengan cara yang salah. Pada awal musim panas, saya biarkan tanah terdedah begitu saja. Matahari sangat terik, tanah merekah dan kelembapan hilang sekelip mata. Akar pokok pun jadi panas. Kemudian, saya cuba perbaiki keadaan. Saya timbun semua dengan lapisan tebal rumput yang baru dipotong. Tetapi, saya buat terlalu padat dan letak pula terlalu dekat dengan batang pokok. Hasilnya, rumput itu mula mereput, mengeluarkan haba dan lendir. Reputan ini akhirnya menjangkiti batang tomato. Sungkupan memang bagus, ia penyelamat kebun kita. Tapi ingat, kita kena keringkan dulu bahan sungkupan sebelum diletak. Dan jangan sesekali letak rapat-rapat pada pangkal batang pokok. Mesti ada sedikit jurang untuk pengudaraan. Saya nak lindungi tanah, tapi akhirnya saya buat tuaman reputan yang merosakkan tanaman saya. Kesilapan ke-10 ialah cara pembentukan pokok yang silap, terutamanya bagi tanaman tomato. Dulu, saya rasa sayang nak buang tunas-tunas sisi atau tunas air tu. Saya akan fikir, ini kan dahan juga, nanti mungkin akan keluar bunga. Kenapa pula saya nak cederakan pokok ni?
Akibatnya, pokok tomato saya jadi macam penyapu hijau, terlalu rimbun. Pokok tu habiskan semua tenaga untuk membesarkan daun-daun dan ratusan tunas sisi. Sampaikan tenaga untuk mengisi atau membesarkan buah sudah tiada. Buah tomato yang keluar jadi kecil-kecil, lambat sangat masak dan nampak liat. Kita kena ada hati yang keras. Proses pembentukan pokok ini sebenarnya adalah pembedahan demi kebaikan. Kita mesti salurkan tenaga pokok terus ke buah, bukan ke daun. Tinggalkan satu tunas sisi yang tak perlu, maknanya anda curi hasil tuaian sendiri. Peraturan ini kini saya hafal mati. Kesilapan yang ke-11, terlebih baja nitrogen di tengah musim panas. Pokok-pokok saya nampak macam dah letih sikit, jadi saya terfikir nak bagi dia boost semangat. Saya bancuh air rendaman tai ayam, campur pula dengan air fermentasi herba dan siram semua sekali dengan banyak pada bulan Julai. Apa jadi? Daun-daun terus naik mencanak macam disuntik. Daun jadi besar-besar, warna hijau gelap dan nampak sangat gemuk. Nampak cantik? Tak sebenarnya. Pokok tu mula terlalu subur atau berlemak. Dia fikir hidup dah senang, tak payah fikir pasal berbuah, fokus tambah daun je. Proses berbunga terus berhenti dan semua putik buah pun gugur. Nitrogen tu penting masa nak start pertumbuhan awal. Tapi bila dah masuk fasa berbuah, yang kita perlukan adalah kalium dan fosforus. Dengan tangan saya sendiri, saya telah ubah suai program pokok daripada menghasilkan buah jadi fokus kepada pertumbuhan daun pada masa yang paling genting. Kesilapan saya yang ke-12 adalah saya abaikan tanda-tanda awal penyakit tanaman. Masa itu, saya ternampak ada tompok kecil sahaja pada sehelai daun timun. Saya fikir, tak ada apalah ni, mungkin kena panah matahari atau ada serangga yang gigit. Saya pun tinggalkan kebun dan balik ke bandar selama seminggu. Bila saya kembali, penyakit downy mildew, prognosporosis sudah punah dan musnahkan seluruh batas tanaman saya. Penyakit merebak sangat pantas macam kilat, terutamanya apabila cuaca panas dan lembap. Kita tak boleh bertangguh. Kalau anda nampak daun yang pelik atau tak normal, terus cabut, bakar dan rawat pokok itu segera menggunakan bioracun atau biorawatan. Saya kerugian masa yang sangat banyak sebab saya ambil sikap sambil lewa. Pencegahan sentiasa lebih mudah dan jauh lebih murah daripada proses merawat. Sekarang saya sudah belajar. Saya perlu buat pemeriksaan kebun secara berkala, mungkin menggunakan kanta pembesar dan mula bertindak pada tanda-tanda kecurigaan. Yang pertama, bukan tunggu sampai pokok tu dah jadi hitam semua. Kesilapan ke-13, berperang dengan serangga perosak setelah ia dah menguasai kebun. Saya hanya sedar kehadiran kutu daun apabila daun-daun pokok dah mula menggulung dan pucuk-pucuk plum diselaputi jisim hitam yang tebal. Untuk melawan populasi sebesar ini menggunakan biopestisid memang dah hampir mustahil. Terpaksalah saya guna racun kimia yang kuat, sesuatu yang sebenarnya saya nak elakkan. Padahal semut-semut dah berulang alik di batang pokok sejak sebulan yang lalu lagi. Sepatutnya saya pasang tali perangkap awal-awal atau siram sahaja koloni kutu daun yang mula-mula muncul itu dengan air paip. Saya terlepas pandang saat masalah itu mula-mula berakar, serangga perosak membiak secara eksponen. Jika anda nampak seekor sahaja perosak, ketahuilah bahawa ada ratusan lagi anak-anaknya sedang menyorok di sekeliling. Tindakan balas perlu dilakukan serta-merta. Kesilapan saya yang ke-14 ialah rumpai. Pada awal musim, saya terleka. Saya fikir
Biarlah rumput ni tumbuh sekejap. Nanti saya cabut semua sekaligus. Detik itu tiba apabila akar rumpai sudah bercampur dan berbelit dengan akar tanaman yang saya tanam. Semasa saya mencabut rumpai hingga ke akar, saya merosakkan akar halus lobak merah dan ubi bit. Bukan itu sahaja, rumpai yang kuat ini telah menyerap sebahagian besar air dan nutrien dari tanah yang sebenarnya dikaskan untuk sayur-sayuran. Rumpai adalah penyerang yang agresif. Ia lebih kuat dan lebih pantas membesar daripada tanaman. Kerja merumput mesti dilakukan secara berkala, terutamanya semasa rumpai masih kecil dan berakar seperti benang. Jika anda mengabaikannya, walaupun hanya seminggu, anda akan mengalami kerugian hasil kerana persaingan mendapatkan sumber. Kesilapan yang ke-15 ialah kegagalan mengamalkan penggiliran tanaman. Saya menanam ubi kentang di lokasi yang sama saya tanam tahun lepas. Begitu juga, saya menanam tomato di kawasan yang pernah ditumbuhi oleh tanaman keluarga nightshade yang lain. Mengapa? Kerana saya mahukan kemudahan. Batas tanaman itu sudah siap digali. Akibatnya, kumbang Colorado menyambut anak benih kentang saya. Seolah-olah saudara lama yang kembali. Sejurus sahaja ia muncul dari tanah. Penyakit yang telah terkumpul dalam tanah pula menyerang tanaman dengan kekuatan yang berganda. Tanah menjadi lesu, mengumpul toksin dan patogen spesifik. Kita tidak boleh menanam tanaman yang sama di tempat yang sama selama beberapa tahun berturut-turut. Kita perlu menggilirkan jenis tanaman, bertukar antara tanaman berdaun dengan tanaman berakar, dan menukar keluarga botani. Inilah asas kesihatan kebun yang saya abaikan semata-mata kerana mahu memudahkan perancangan dan susun atur. Kesilapan saya yang ke-16 adalah mengenai jiran yang tak serasi. Saya tak maksudkan manusia di sebelah rumah, tapi saya maksudkan tumbuh-tumbuhan. Saya telah tanam kacang pia rapat dengan bawang dan paling teruk, saya letak adas, fennel, betul-betul di tengah-tengah batas kacang buncis. Saya tahu, sebenarnya ada fenomena yang dipanggil aleopati, iaitu di mana tumbuhan boleh saling mempengaruhi pertumbuhan jiran mereka. Bawang menghambat pertumbuhan kekacang. Jadi, memang mereka tak boleh membesar dengan elok bila ditanam bersama. Dan adas, fennel pula, ia memang sejenis tumbuhan yang sangat agresif dan mementingkan diri. Ia akan menekan dan menguasai hampir semua jiran yang ada di sekelilingnya. Saya ingatkan saya sedang buat penanaman campuran yang cantik dan berfaedah. Rupanya saya sedang mencetuskan perang dingin di batas tanaman. Semua tumbuhan di situ saling membenci dan bermasam muka. Ternyata jadual keserasian tumbuhan itu wujud bukan suka-suka. Sebelum kita tanam sesuatu bersebelahan, kita kena semak betul-betul dulu. Jangan-jangan mereka adalah musuh tradisi. Kesilapan yang ke-17 ini berkaitan dengan pendebungaan. Dalam rumah hijau saya tanam timun parthenocarpic yang tak perlukan lebah dan timun jenis biasa yang memerlukannya. Selain itu, ada juga tomato. Saya biarkan rumah hijau itu tertutup rapat semata-mata untuk mengekalkan haba. Akibatnya, bunga-bunga pun gugur. Tiada angin dan tiada serangga, bermakna tiadalah pendebungaan yang berlaku. Tomato memang boleh mendebunga sendiri, tapi ia tetap perlukan pergerakan udara untuk memastikan debunga sampai ke tempat yang betul. Saya sepatutnya menggoncang pokok-pokok itu setiap pagi. Saya sepatutnya buka tingkap ataupun lubang udara untuk mewujudkan aliran angin. Saya juga sepatutnya menarik perhatian lebah bumblebee, contohnya dengan menanam pokok penghasil nektar di pintu masuk.
Saya telah mewujudkan suasana pegun dan statik di dalam rumah hijau itu. Akhirnya, tanaman saya gagal menghasilkan buah dan hanya menggugurkan bunga-bunga mandul. Kesilapan yang ke-18 adalah mengenai peralatan. Saya guna hanya satu gunting pangkas yang sama untuk seluruh kebun. Saya potong dahan ipal yang sakit yang telah dijangkiti kulat dan tanpa bersihkan, saya terus pergi memangkas dahan tomato yang sihat. Dengan tangan sendiri, saya sebarkan jangkitan ke seluruh kawasan. Ini sama seperti seorang doktor yang memberi suntikan kepada seluruh pesakit dalam wad menggunakan jarum yang sama. Peralatan mesti dinyahkuman. Selepas memotong setiap pokok yang kelihatan mencurigakan dan selepas beralih daripada satu jenis tanaman ke tanaman yang lain, guna alkohol, potasium permanganat, klorheksidin, apa sahaja yang boleh digunakan. Ini adalah peraturan kebersihan asas yang saya langgar disebabkan oleh sikap malas. Akhirnya, saya menanggung akibatnya, iaitu wabak penyakit merebak di kawasan yang sepatutnya bebas daripada sebarang jangkitan. Kesilapan yang ke-19, lewat menuai hasil. Saya selalu menunggu sehingga labu itu membesar menjadi gergasi sebesar torpedo. Ini barulah hasil lumayan, fikir saya. Padahal, sementara labu raksasa ini membesar dan masak, pokok itu terpaksa mengerah semua tenaganya kepadanya. Lalu ia berhenti mengeluarkan putik buah yang baharu. Dan labu yang terlalu besar ini, isinya akan menjadi lembik macam kekabu. Kulitnya keras dan biji benihnya pun besar-besar. Hasilnya tak sedap dimakan dan tidak efisien. Sayur-sayuran sepatutnya dituai semasa ia masih muda pada peringkat matang teknikal. Ini akan merangsang pokok untuk terus menghasilkan pusingan buah yang baharu. Makin kerap kita kutip, makin banyak hasil yang akan tumbuh. Cubaan saya untuk mendapat rekod kegergasian hanya menyebabkan penurunan dalam jumlah hasil keseluruhan. Ini dia, kesilapan yang ke-20. Ini bukan pasal tanaman, tapi pasal diri saya sendiri. Saya bekerja terlampau keras, sampai tak bagi diri sendiri rehat langsung. Saya jadikan kebun ni macam shift kedua. Bekerja di kilang. Menjelang bulan Ogos, saya dah penat sangat sampai rasa macam tak nak dah semua tomato tu. Saya benci tomato tu. Saya sudah hilang semangat. Bila tiba masa nak buat rawatan terakhir, nak sediakan stor simpanan, nak tabur biji benih penutup tanah, saya terus putus asa. Saya biarkan semuanya berjalan begitu sahaja. Berkebun ni sepatutnya menyeronokkan. Kita kena rancang masa rehat dan kena benarkan diri kita untuk tak buat semua benda tu dengan sempurna. Pekebun yang letih adalah pekebun yang tak bagus. Kesilapan yang paling utama ialah apabila kita lupa. Kita tanam sayur untuk kesenangan hidup. Bukannya kita hidup semata-mata demi sayur. Adik senarai yang saya dapat, 20 perkara, 20 kesilapan pahit yang mengajar saya musim ini. Mungkin ada antara anda yang rasa, alahai, ini memang saya. Cerita tadi, tahu tak, itu normal. Kesilapan bukan hukuman mati. Ia adalah peluang terbaik untuk kita berkembang. Sekarang, saya dah tahu. Saya takkan tanam sembrono lagi. Saya pilih tanah yang berkualiti. Pasang sistem pengairan titisan, irrigation. Dan saya mesti desinfeksi gunting pangkas saya. Pengalaman negatif ini sebenarnya lebih berharga daripada 10 musim yang berjaya. Sebab ia paksa kita untuk berfikir dan buat analisis mendalam. Kalau anda berjaya perbaiki sekurang-kurangnya 3 kesilapan dari senarai ini tahun depan, saya jamin hasil tuaian anda pasti meningkat 30%.
Terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Saya harap perkongsian dan pengakuan saya ini bermanfaat untuk anda. Jangan lupa untuk subscribe ke saluran ini dan tekan juga butang loceng supaya anda tak terlepas video saya yang seterusnya, iaitu tentang bagaimana saya akan perbaiki semua kesilapan ini pada musim baru nanti. Sekarang, saya ada soalan untuk anda. Kesilapan manakah yang paling mengecewakan dalam senarai tadi? Atau mungkin anda ada silap unik anda sendiri yang anda rasa patut dikongsikan? Kongsi di ruangan komen. Mari kita bina ensiklopedia kesilapan berkebun ini bersama-sama. Semoga kita semua dapat hasil yang melimpah ruah dan jumpa lagi.